Korang tahu tak, 2-3 tahun je dah boleh dapat mutiara dengan cara macam ni. Aku berada dekat dengan Halong Bay. Ini dia Legend Pearl, tempat pemprosesan mutiara terbesar di Halong Bay. Yang ni tour guide aku tunjuk macam mana perjalanan di Halong Bay kami yang akan melalui 1969 pulau. Nanti aku cerita. So aku nak tunjuk dulu, dekat sini dia ada menerangkan jenis-jenis mutiara yang ada dekat dalam dunia ni. Dan dekat sini mereka memproses mutiara secara besar-besaran. Sebab apa? Nilai estetik dia tinggi untuk dijadikan barang perhiasan wanita. So untuk memproses pearl ni sebenarnya kalau kita biar secara organik dia sangat lama tau. Boleh makan 10 tahun. Tapi dengan cara macam ni mereka mempercepatkan proses dan mutiara dapat dihasilkan secara konsisten selama 2 tahun ke 3 tahun saja dah boleh dapat mutiara. Dan proses ni nampak macam duduk dalam ruangan hospital kan. Tapi sebenarnya lepas mereka buat proses ni dalam 6 jam dah kena masukkan ke dalam air laut tu lah. So ini proses untuk klasifikasi pearl tu. Bila buka tiram tu kita akan dapat jenis-jenis mutiara dia lah. Tengoklah dia dapat warna putih ke, warna gelap sikit ke. So dia orang akan klasifikasikan dia mengikut saiz, mengikut jenis yang cantik dia lah. Kalau bulat cantik dia lebih mahal. So korang kena datang tau ke Halong Bay ni. Guide korang akan bawa punya datang ke sini untuk melihat mutiara-mutiara ni. Ingat tengok mutiara tau. Jadi lepas pada tu kita masuk ke tempat yang dah dijadikan permata ni. Aku tak boleh shoot banyak sangat sebab no videografi dekat sini lah. Dan harga dia Masya Allah memang mahal betul weh. Boleh pergi berjuta-juta dong. So siapa datang sini ikut trip ke Hanoi, insyaAllah nanti kita bawa jalan ke sini juga. Korang nak tahu info trip ni, klik link di bio.